cerita ni berjaya buatkan saya Dengar. Saya baru saja tonton filem Noise. Filem Korea yang kali ni legit saya cakap betul-betul nak haram punya seram. Saya tak faham macam mana cerita ni berjaya buatkan saya Dengar. Saya tak faham macam mana filem ni dia berjaya buatkan saya betul-betul rasa tak senang duduk tau. Okay, filem Noise ni basically dia mengisahkan tentang dua orang adik-beradik ni yang baru pindah ke dalam sebuah apartment. Kakak dia ni, dia mengalami gangguan bunyi tau. Dekat atas lah, dekat dinding lah, dekat lantai lah. Tapi masalahnya, yang dengar tu dia seorang je. Adik dia tak dengar. Dia cuba record tau. Dia cuba record audio tu. Kalau kod-kod kalau ada, tapi tak dapat. So macam adik dia punya tak tahan, adik dia keluar. Tiba-tiba kakak dia ni hilang. Tak tahu apa jadi. So adik dia pun gelabah dan dia carilah kakak dia sampai dapat. Tetapi dalam masa dia mencari tu, tiba-tiba adik dia pula dengar benda yang sama. Dengar bunyi cakar, dengar bunyi benda bergerak dekat atas, dengar bunyi orang ketuk pintu. Tanpa cakap banyak lah, saya memang bagi filem ni sebanyak 9/10. Tak ada benda sangat saya nak cakap dah. Almost perfect. Sebab saya dah lama tak dapat satu cerita yang akan buat saya trauma. Sebab sebelum ni kalau kita tengok lah, banyak ada je filem-filem hantu daripada Korea, daripada Indonesia, daripada Malaysia sendiri pun. A lot of them bullshit tau. Lagi-lagi pula template diorang sama. Ada ustaz, ada yang kena rasuk. Kalau orang luar negara, ada pope, ada yang kena rasuk. Like the same thing. Bila tengok tu, benda yang sama. Filem ni dia mengingatkan saya tentang incantation. Kalau korang pernah tengok filem tu, seram bai cerita tu. Yes, filem seram. That's a good thing. Dia bukan filem hantu, dia filem seram. Dia legit bagi kau seram. Hantu dia muncul, tapi kita boleh kira berapa kali dia muncul. Kalau duduk rumah sewa ke, bilik sewa ke apa kan, you hear these things kadang-kadang lah dekat kalau masuk rumah baru ke apa ke. Kadang-kadang korang nak berfikir positif, tapi bila korang dapat tahu yang atas tu tak ada orang dan dia jadi benda lain. Ini apa yang filem ni nak bagi dekat korang. So damn creepy. It's a great horror film. Dan saya dengar kata lah, filem ni dia beat F1. Tapi kat Korea lah. Worldwide tak sangat. Bila korang tengok filem ni, korang akan ada banyak speculation. Betul ke ada orang saja nak kacau? Ataupun ada seorang mamat psycho yang selalu datang untuk mengancam korang? Ataupun it's legit ghost? Kita tak tahu. Tapi bila saya tengok cerita ni, something's not right. Saya tak nak cakap banyak. Filem ni memang sangat-sangat terbaik. Korang kena tengok filem ni. So, itulah saya punya review untuk filem Noise. If you like scary movie, if you like horror movie dan korang dah muak dengan filem-filem seram yang macam bodoh, filem ni akan mengubah persepsi korang. Kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen apa review korang, berapa rating korang, dan apa pun guys, jadilah